Dapur dia tu dah lah kecil. Lepas tu kat situ lah tempat letak kain baju. Tandas tu tak ada. Tak ada pintu pun. Saya tak dapat duduk lama kat situ sebab saya tak nak menangis depan dia orang. Tapi memang hati saya sangat-sangat tersentuh melihat keadaan mereka kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ustaz, tafadhali. Assalamualaikum. Kami sekarang di rumah Abdul Jalil Taj. Sebagaimana dapat dilihat, ruang yang tak sebesar mana ni, tempat tinggal dia dan 6 orang anak dia, dan ada dapur kecil dan juga tandas yang tidak ada pintu. Mereka sebelum ni tinggal di bawah jambatan. Sahabat kami di Tripoli ini, Syekh Mahir Al-Abushi, telah membawa mereka ke rumah sebagaimana yang dapat dilihat sekarang. Saudara Abdul Jalil sendiri mengalami kecederaan di kakinya, juga jantungnya dipasang dengan bateri. Keadaan memang sangat menyedihkan. Jujur saya memang cuba untuk tidak mengalirkan air mata sekarang ni, sebab di ruang yang sangat sempit ni dia 6 orang anak bersama suami isteri tinggal. Saya berhadapan dengan tandas dia yang cuma ada kain yang untuk menutupnya, dan dapur yang sangat-sangat kecil. Tapi dia tidak berputus asa. Sahabat-sahabat dia, Syekh Mahir dan juga sahabat yang lain memberi modal untuk berniaga secara kecil-kecilan di sini. Tapi apalah sangat dapat menampung perbelanjaan mereka kecuali untuk membeli roti. Kalau dapat dilihat, roti saja yang boleh dibeli dengan jualan jajan di kawasan yang memang kat sini semua orang susah. Jadi saya menyeru pada orang ramai untuk sama-sama membantu mereka yang memang susah, kita nak cakap ya. Jauh sangatlah kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Ditambah lagi dengan cuaca yang musim sejuk yang sukar dijangka. Jadi tolonglah bantu bersama-sama dengan Syria Care. Kita bantu keluarga ini dan juga ramai lagi keluarga yang sangat-sangat menanti-nantikan sumbangan dari kita. Saya sebenarnya tak boleh duduk lama kat situ sebab saya memang sangat sebab tengok keadaan dia orang. Rumah dia tu sangat-sangat kecil dan sempit. 6 orang anak dan mak ayah, dalam ayah dia sakit. Namun dia orang cuba juga berniaga, subhanallah. Ada sahabat-sahabat yang membantu. Dapur dia tu dah lah kecil. Lepas tu kat situ lah tempat letak kain baju. Tandas tu tak ada. Tak ada pintu pun. Saya tak dapat duduk lama kat situ sebab saya tak nak menangis depan dia orang. Tapi memang hati saya sangat-sangat tersentuh melihat keadaan mereka kat situ. Dan ini bukan kata rare case. Bukan rare case yang maksudnya kat tempat lain tak ada. Banyak lagi cases macam ni, tetapi yang ini sempat kita tengok. Jadi saya sangat menyuruhlah kepada orang ramai, tolonglah sama-sama kita bantu keluarga-keluarga yang memang sangat menanti-nantikan bantuan daripada kita semua. Lihatlah kawasan kat sini memang tak bersih lah, kotor. Nak balik Syria pun nak ke mana? Rumah tak ada. Ada yang dah roboh sama sekali. Jadi tolonglah sama-sama ya, kita bantu keluarga-keluarga yang macam ni, keluarga Abdul Jalil tadi. Semoga dapat meringankan bebanan yang sedang mereka lalui. Terima kasih.